ayah ini. Okey lu apa dah? Ni nak naik dah ni kan? Cepat dah ke? Dah. Stop ya di tu dah. Bongko ada buka tak tengok tu laguan. Don. Ya, pek aku tuan guru Nak tengok tuan guru dah. Kata siap saya. Kau sudah ngerti dah. Kita kan ni, tak siap buat. Itu buah sejuk ya. Kita kata saya kata tak ada kena Ada. Hari ini pada Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Dua malam tapi. Bukan sikit. Tapi kita bahas ingat hak dia. Dulu kita mengaji di Mekah. Dia tahqiq banyak Syekh Hamid Al-Qutubi. Dia tu daripada anak cicit Siti Fatimah. Dia baca kitab. Kita mengaji dengan kitab apa? Pertama kitab Alfiyah. Dia baca kitab Alfiyah. Sekarang ni Imam Malik semua jawab dia. Dalam Imam Malik kan jalan ni kita yang baru. Orang dalam dada dia kita tak ada masalah. Nanti ni hari ni sejian ni tak habis. Dia 2 malam dia habis Bismillah saja. Nanti kita ingat nak bahas sekadar ingat saja. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ada kelimah dia, satunya ba, yang kedua ismi, yang ketiga Allah, yang keempat Rahman, yang kelima Rahim. Lima. Ba, sa, ismi 2, Allah 3, Rahman 4, Rahim 5. Maka dia mula-mula bahas. Dia panjang sekali dia bahas di antara Allah dengan Rahman. Nanti tengok kita bahas pada kita ingat.
Yang pertama bagi bahas bo. Bo ni panggil haraja. Dia haraja ni dalam Quran dia bo. Dalam Quran dia ada dua lagi. Dia panggil haraja asliyatun. Ni ada ingat. Kita dia mengajar banyak kita masih jari tak senyap. Ada tengok setara mana. Raja asliyatun bot dan haraja zaidatun. Tarik. Ni kita nak buat kafe. Berbeza bahasanya. Jadi ya kita ni apabila tak usah dengar orang lain, bahasa lain. Apabila kita dengar orang lain, barulah kita berasa baru jahit. Saya ngelani kan. Maka dia bahas ba ni dalam Quran ni ba ya raja asliyatun dan raja zaidatun. Tarik. Ada raja asli. Ma yah bahasa Arab. Ma yahtaju ilal makna wal muta'allaq ma'an. Bahasa Jawi kata raja asal ni berhajat pada muta'allaq dan makna semua sekali. Ada bahasa zaidah tarikh dia. Ma la yahtaju ilal makna wal muta'allaq. Ni dia bahas ni sedia tak habis. Bahas di bawah saja. Belum bahas di pihak sini lagi. Nanti dia tengok. Nak misal hak bah ada dah dalam Quran. Kafa billahi hasiba. Itu boleh dah. Tak ada hajat pada bertalak dan mana mau kali. Karena Allah tu jadi fa'il bagi kafar. Maka soal. Zedah di dalam Quran 20 balarah. Kalau kata lama. Kata hak ayat balarah. Mesti dia tak ada zedah. Maka dijawab. Kalau zedah di dalam Quran tu tak lupa balah kalau tak ada nikah. Ada pun zedah dalam Quran semua ada nikah. Nikah bukan apa? Supaya kapa billahi hasib asabla kapallahu. Mada Allah Taala. Tak ada hanya. Nikah dia hak yang kita tahu dan nikah hak kita tak tahu. Allah lah tahu. Karena nektar Quran ni setengah-setengah yang kita tahu, setengah kita tak tahu. Kata Syekhuna Sami Al-Tubi rahimahullah, semacam mana luah nektar Quran dan mana Quran, semacam luah ilmu dia. Maka ilmu tahal luas sekali. Maka nektar dia luas sekali tu. Maka kita tak tahu nektar dia dah. Wafilah ke juga. Pertama nak takwitul amal. Nak baca bismillah saja. Bismillah saja dia bahas. Bah saja ni. Dekat dengan segera tak habis. Ni kita ni nanti tengok. Kalau habis kabar ke bismillah ni. Kalau tak habis. Esok orang ni je. Hari Senin. Hari Senin pula. Oh. Tak lain. Esok kita tak madak nak. Tak habis. Dia kena nanti pacak ni mau. Berapa hari? Kena ni sebab habis esok kali tak habis bismillah ni hari ni. Yang bahasa apa? Nekdah pertama nekdah Quran ni kalau dia dah nak banyak pahala. Dia Quran ni dia kira Nabi kata dia kira pahala di baca huruf. Seka huruf Quran ni
Allah Ta'ala beri pahala 70. Tapi kata Syekhuna rahimahullah, kalau dengar surah dia, dia kata amalan haya kita Allah Ta'ala minta di kita ni, Masya Allah dia nak gaji. Amalan kita ni tak nak gaji. Tapi gaji dia tu, gaji amalan kita tu bukan 1 juta dunia. Dia jadi kalau 10 akhirat. Ni. Lepas tu tak apa. Kamar dia belum nak faham makna. Ba asliyah ni makna dia ada 2 makna di sini. Bismillah. Satu dia panggil makna al-wad'iyyu. Dan yang kedua dia panggil makna al-isariyyu. Makna al-wad'iyyu tu iaitu isti'anah. Bahawa ni isti'anah. Makna dia. Lagi nak faham mutalak dia pula. Dan makna isari, iaitu apa makna isari ni? Bi makana wa bi mayaku. Apa makna bahasa kita? Bagai sudah ada dah dengan aku, dan bagai lagi akan ada dengan aku juga. Kata ulama balaghah, bima kana wa bima yakun. Ini dah faham mana isyarat dulu. Saya dah faham mana wadai dulu. Maknanya dengan aku bagai yang sudah ada dah. Itu ditakdim ma hakut taqiq yufidul hasri. Asal mula lagi ni. Asal mula bagai sudah ada dengan aku. Jadi kerana asalnya tidak ada. Tak kala takdim tidak ada bagai hadal pada malaikat aku saja. Mahal pada. Bagaimana? Bagai hati buat dah. Ambil daripada mula-mula dia jadi Nabi Muhammad. Dan bagai lagi akan datang daripada hak lagi datang. Ambil daripada akhirat semua nak jadikan semua ni tersipai dengan Allah. Allah Ta'ala buat. Itu makna isyari. Bagi bo. Ni. Kata ulama, bo inilah asal bagi segala huruf Quran. Bila kita nawa alai, titik bo dulu. Nawa kau bo dulu. Sampai inilah Allah Ta'ala mula. Dengan bismillah. Pak Nabi pula. Nabi besar. Nabi kata na kullu amrin zibalik. Tiap-tiap perkara yang punya cita-cita. La yabda'u bismillah, tak ada mula bahwa aksa tak ada berkat. Mafhum dari hadis. Dilalah mafhum. Sani dilal metu. Mafhumnya kalau mula dengan bismillah ni barakah. Sebab itu isti'anah di sini isti'anah ala sabil barakah. Minta tolong atas jalan berkat. Nah kita suruh banyak sebab dia suruh. Tak apa tengok dia ni. Kita tengok apa. Kata
minta tolong atas jalan barakat. Barakat ni bukan apa? Barakat ni tak ada dia khairun ilahiyun. Kebajikan habazat habri. Mata-mata kebajikan habri kita. Tapi ulama kata tasifai barakat ni ilmu pada umur orang. Umur ilmu tasifai pada masalah ilmu orang. Saya berkat. Ilmu daripada harta dan makannya orang. Kata Syekhuna dia kisah Syekh Zakaria, dia mana berkat ni kalau sikit dah habis. Kalau banyak, kau tambah banyak. Dia tak kisah. Nak rakyat makan ingat masa Rasulullah. Orang dia Rasulullah ada pondok, dia dipanggil supah. Pondok dia sehabis sikit orang mengaji, ialah 70 orang, sampai 300. Dia tak tinggal mengaji ke Rasulullah, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tak tinggal. Pada maka demo tu ada dia ngaji semua makan Rasulullah. Ahli supah ni dia tak ada sekali makan Rasulullah, tapi tak tinggal ngaji dengan Rasulullah. Sampai tak berapa banyak orang ada daripada Rasulullah. Satu hari dan mau tak boleh nak raya berkat ni. Satu hari ni buat supah tak boleh makan 3 hari dah. Kita orang tak boleh makan 3 hari lapar. Maka dia ketua ahli lipas dia kata kita terpaksa tuan Rasulullah Abu Hurairah. Ya tu cara dia tu baik ke jalan nanti tengok Sayyidina Umar lalu dan nanti tengok Sayyidina Abu Bakar lalu dan lagi nanti tengok Nabi lalu. Dia tak minta orang. Tu tak ada orang. Nanti tengok. Bawa Abu Bakar lalu dia tanya. Apa khabar Abu Bakar? Baik. Ya Abu Bakar. Pergi. Tak ada hajat rumah. Dia tu ditanya tu. Tu hajat rumah. Lalu Zainal Umar. Apa khabar Zainal Umar? Baik. Pergi. Dan lalu Nabi. Nabi dia faham. Karena Nabi ni tajir selalu otak. Apa khabar Rasulullah? Rasulullah suka. Ni Zainab Abu Bakar ni lapar ni. Hajak ke rumah. Nak ya ada berkat. Lepas tu, pergi dapat rumah. Rasulullah tanya Siti Aisyah, muka apa ada? Siti Aisyah dia kata ada. Orang mari dia, susu semangkuk. Maka Rasulullah ambil susu semangkuk tu, wagi ke Abu Hurairah, dia kata, mu panggil ahli supah, wiknya tiap-tiap orang. Lepas tu kita makan dua pada dengar. Rasul, tapi Abu Hurairah tak ada kata apa, dia suka dah hati dia, sorang dia semangkuk. Sorang dia tak kena. Dia suka gitu. Ni ahli tu supah 70 orang lebih. Tapi Rasulullah kata, we makan orang kenyai sorang, we habis. Ahli supah tu, baru kita makan. Tak apa, tu. Pagi. Makan kenyai sorang, habis. Rasulullah makan dengan dia pun, dia sebanyak mangkuk telur. Ini barakah. Barakah ni kata semacam barakah Tuhan ni sampai di satu cerita waktu sore dia ada segak. Dia cerita dia kata Tuhan minta
nak minta izin makan ni hadis dia nak jangan habis hadis suka. Sekira je kalau dia jamu ahli suka habis tu hak dah sia tu. Tak habis lagi. Dia tu hai lagi ni. Tuhan kita tengok. Kau kita jebak air. Dia lagu. Tak habis kadang dia boleh buat kata. Ada alhamdulillah. Kemudian kita habis. Tu makna barakah. Barakah pada umur. Kalau umur barakah, dia tahulah. Kalau Allah tak ada barakah pada umur, jadi umur tu buat kebajikan saja. Otong ada buat kebajikan banyak pada buat kejahatan. Ada barakah. Kalau barakah pada ilmu, jadi dia boleh amal ilmu. Tu. Kalau pas lagi pula orang boleh ambil manfaat ilmu dia. Sampai ilmu ni Nabi kata dua bahasa. Alain dia tak ada barakah. Alain dia tak ada abang dengan ilmu. Alain itulah awal-awal kaya azab daripada hakim masyarakat. Asyadun nas kata Nabi. Ni orang yang tak barakah. Bersangat Malaysia azaban azab pada yaumul qiyamah alimun agak lain lam yanfa' bi ilmihi. Tahu nak apa lagi. Itu mah itu azab. Kata mata sebab alimun lam ya'malan ilmu yang tidak beramal mu'azzabun min qabli ubadil wasai. Dia azab dulu pada kafir semua bala. Aduh. Kemudian buat isti'anah. Maka isti'anah di sini isti'anah dengan nama. Kata kita minta tolong Tuhan ni, boleh kita tolong dengan nama dia. Allah ni nama dia. Dan boleh kita tolong dengan zat dia. Dan boleh kita minta tolong dengan sifat dia. Nabi biasa minta tolong dengan zat Allah. Nabi biasa minta tolong dengan sifat Allah. Hak Nabi minta tolong sifat Allah, tak Nabi kata. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Ya, Nabi kata. Aku minta lindung dengan sifat izzah Tuhan dan sifat kedatangan. Min syarri. Jadi kita minta tolong Allah ni imma bil zat, imma bil sifat, imma bil ismi. Ya. Kama dia mana tu? Muta'allah. Maka muta'allah apa? Di sini. Dia kata, boleh fi'il, boleh isim. Kira. Dia boleh khah, boleh an. Dia boleh takdir, boleh takhir. Apa je buku. Ni memang kalau sikit tanya ni. Ni ada kalau kita baca bagaimana ada orang iktiraf. Kalau iktiraf lagi iktiraf kita. Kalau dia reti dia tak iktiraf. Banyak lagi kita mahal. Kalau orang terti tak ada iktiraf. Malaikat terti iktiraf. Emma boleh. Boleh PA, boleh isim. Emma boleh khah, boleh an. Emma boleh takdir, boleh takhir. Kalau khah, nak takdir. Kalau khah, nak takdir PA. Akal tu bismillah, aku makan dengan bismillah.
Bismillah kalau pada aku makan. Ada wa amsi bi bismillah aku berjalan ni lah dekor. Kalau tak kedai sing akdi maka aku bi bismillah. Kemudian kalau tak kedai ingat akhir mana aula. Kada dia aula takhir. Kada takhir dia lagi kita apa? Yupi dulu hasri. Yani dengan mana dia hasa kita minta lung yang bismillah. Kemudian habis bahas bau. Nak bahas ismi. Ismi ni ada dua kaum. Satu kaum dia kata mutaleh. Karena ismin asa ismi win. Asal itu. Satu kaum dia kata mutapo. Karena ismi asa isamin. Salah gitu. Mutapo wah agak. Tapi hak kaum dia kata asa wasmain tu. Itu sah nasbah makna dan pasti nasbah istiqah. Karena istiqah wasmin jamak dia kena kata ausan. Ya. Pada mana datang lagi jamak ismi ausan? Ada apa kalau mutaleh asamla ismi wat semua asal ni sah nasbah makna dan sah nasbah istiqah. Karena makna ismu jamu dia asma. Pada kata walillahil asmaul husna. Dia kata asmaul husna, dia kata ausamul husna. Maka kau yang pertama dia panggil sah makna, dia pasti istiqah. Kau yang kedua ni ialah sah makna dan sah istiqah sama sekali. Ismu ni apa? Ismu ni ialah mana wasmu tu mana tinggi. Kita buat ismu pada Allah. Ni bah. Dinamo kita buat bayan. Kita buat lil bayan. Apa makna kita buat lil bayan? Makna bainal mudah wal mudah billah umumun wa khususun mutlaq. Karena nama ni umum, Allah khas. Seolah kata nama ialah Allah. Lain pada idafah bayaniyah. Idafah bayaniyah umumun wa khususun min wajhin. Sebenarnya seperti kemah. Itu idafah bayaniyah. Karena ciking umum satu wajah, khas satu wajah. Mah umum satu wajah, khas satu wajah. Umumun wa khususun min wajhin. Itu idafah bayaniyah. Nida idafah lil bayan. Karena ismu ni umum. Karena nama Tuhan banyak lagi lain pada Allah. Kemudian nak bahas Allah ni banyak lagi. Karena Tuhan ni, dek. Kalau kita tanya berapa nak ke Tuhan. Dia mendidik ke berapa Tuhan? Dia mengaji Tuhan dia ke berapa? Macam tanya kalau orang saya demo kerti dia kira dah berapa.
Dia kata tak hati kena ngaji dah. Jangan ngajar dah. Kena ngaji. Ngajar dah tak kena dah ni. Siap. Tak kena dah ni kata ulama. Kalau tak kena semaya dosa besar. Tapi tak kena dah ni jadi kufur. Maka jawab, kalau orang tu jawab ada. Dia kira Tuhan ni ada apa? Mana apa? Zat Tuhan. Sifat Tuhan. Faham ke apa ni? Nama Tuhan. Faham ke apa ni? Perbuatan Tuhan. Itu boleh. Kalau kita tanya, dia jaga Tuhan berapa? Dia tak tahu ayat. Kita pesan tu suruh yang mengaji. Jangan mengajar. Balik. Dek. Zat Tuhan. Kodek. Sifat Tuhan. Kodek. Nama Tuhan, kodek. Perbuatan Tuhan, kalau kira takluk taji hadis ke tak, baru. Kalau yang tiba takluk iradah dan ilmu, itu kodek. Kerana Tuhan kalau nak jadi benar, siap kalau. Dan Tuhan tahu nak jadi benar, siap kalau. Maka Allah. Ini dah bahas. Allah ni dia pakai dengan makna mangkulu ilah dengan mangkulu mana. Asal Allah kata lama amat mudah ya. Amat daripada ilah. Allah. Sudah tengok saya kata la ilaha illallah. Ilah makna roda logat, ilah tu makna dulu. Supaya kita pandai, supaya salihun. Salihun nama soleh. Asalullah, salihun tu orang baik. Kami ni penama lapar tu pada soleh. Orang panggil asal. Hak pindah daripada solat logat kepada solat istilah. Solat nama Nabi solat. Ni pun tu. Ramai Allah tu dia terpindah daripada ilah kepada Allah. Ilah ni mana apa? Mana bodoh. Mana terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Itu mana ilah. Itu mana hakiki dia. Mana hakiki ilah. Mana terkaya daripada tiap yang lain. Dia berhajat yang lain kepada dia. Itu mana hakiki. Mana lazim dia. Mana lazim dia. Nanti kita tanya banyak. Nanti setengah jel. Padahal ni tak habis ni. Sudah. Dia hubung lagi. Kamar dia Allah ni, Allah Ta'ala buat pindah nama bagi zat yang terkaya daripada tiada lain. Itu makna dia panggil makna hakiki dia. Mana mutawakah dia. Makna mutawakah. Dalam arti dia tiga ya. Dilalatul mutawakah, wa dilalatul itizam, wa dilalatul tadammun.
Mana mutabakah dia. Oh ya. Ya. Mana tak nama bagi zat ia tak kaya daripada yang lain dan bahajat yang lain kepadanya. Itu makna mutabakah. Makna itizannya ialah sembah dengan sunnah. Mana itizan saya lagi? Ialah wajib wujud. Ni, kalau siapa kita tanya, ada ke tak? Ada. Kita ada tak? Ada. Apa barak antara ada Tuhan yang ada kita? Tak tahu. Tak tahu tak sah. Jadi sirik memang tu. Dia tak ada Tuhan, dia tak sirik. Dia kata ada Tuhan wajib, ada kita harus. Tapi dia tiada wajibnya adalah ke mana? Dia ada wajib. Dia ada wajib ni. Dia bersakuk. Dia syarat nak ada wajib ni. Nak syarat dia tak kaya dari yang lain. Tu, berada wajib. Maka tak kaya Tuhan daripada lain kalau kira nak tafsir. Berapa sifat masuk. Tak jawab. Tuhan ni kaya tak? Daripada lain. Kalau dia jawab, kita tahu. Oh, orang itu tak kenal Tuhan. Pakai tak kira tak? Tuhan ni kaya daripada lain. Hal kaya. Sebab apa? Dia berapa sifat? Sifat mana? Sebab sifat mana boleh dia kaya daripada lain? Tak tahu. Tak tahu tak lain. Mu tak kenal Tuhan. Tapi itu dalam ilmu Tuhan, orang mukallid kenal Tuhan dengan tak ada sesuatu itu berkhilaf antara ulama, antara kafir dengan Islam. Kalau ahli fikir. Dia sahabat kaya Tuhan ni kita nak pilih. Apa? Dia wajib ada. Nanti tengok. Dia wajib apa lagi? Dia wajib sedia. Sampai tu kita bagus tak boleh kerja kaya. Kurang. Dia wajib apa ya? Wajib kekal. Wajib kaya. Dia wajib apa lagi? Wajib tak suka baru. Dia wajib apa lagi? Wajib diri yang sendiri. Buat apa ni? Ambil dana ni. Dia kata, ambil di keluar Allah ya. Kalau orang lain katakan kita tanya Tuhan kita ambil dana, loncat di keluar Allah. Tuhan Allah ada apa? Terus loncat kita ambil dalam. Dia mau tak bakar, kita dia tak ada bakar, dia mau kata Malaysia. Baik kita loncat di kalah Tuhan tu. Keluar Allah. Itu tidak keluar Allah ahad. As-Samad. Ni. Lepas tu Tuhan kena apa ni? Tuhan kena dia pendengar, dia melihat nanti kita. Dan dia berkata. Lepas tu, ulama tambah lagi. Kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman dia tambah. Sampai tu ulama Tuhan kita, dia boh dalam kaya Tuhan ni 11 sifat. Awajib. Baru kaya. Kaya ni mana bukan kaya banyak getah Tuhan. Kaya tak ada setiap orang. Ada dia tak ada setiap orang. Dia ada dia. Dia buat dia tak ada setiap atas tolong orang. Dia buat dia tak ada setiap atas Allah. Kaya satu. Tapi sampai setengah kita, dia kata Allah ni nama bagi zat yang wujud. Betul. Dia benda tak jadi wujud, malaikat
benda sedia. Benda tak ada kena jadi. Tuhan ni kita fikir dia tak biasa tak ada. Tak ada di Tuhan tak biasa. Azalan wa abadan. Tapi Nabi kata sekat tu sudah. Tafakkaru fil khalqi. Nabi kata. Mumbai fikir pada makhluk. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan fikir pada yang jadi. Dia kedah dia. Dalam kedah akal, tiap-tiap orang jadi, dia tak boleh kena jadi. Dia tiap-tiap kena jadi, dia tak boleh jadi. Tengok. Dia mata tak percaya. Percaya apa? Kalau kena tanya orang ni. Kena jadi tak? Kena jadi. Hampa pencuba semua mereka. Kita kena jadi. Boleh tak? Tak boleh. Kalau Tuhan tak kena jadi, dia tak boleh buat apa. Bagi tak. Dia kaedah dia. Orang jadi, dia tak boleh kena jadi. Dia tak kena jadi tu sedia. Dia orang yang orang yang kena jadi, tak boleh jadi. Hal tu sahih dah. Besar mana pun, besar mana pun. Boleh. Wah tu, ni kira-kira pakat kata saya. Saya kata kena. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tu dia kata. Semua ni binasa. Apa saya kata binasa? Boleh binasa. Bukan tak binasa tak apa, boleh binasa. Patah nasa tak boleh, boleh nasa tak boleh. Dia Tuhan yang kedua. Boleh kita berdua. Tuhan ni binasa pun tak boleh. Boleh binasa pun tak boleh. Kita ni binasa pun boleh. Dia binasa boleh. Dia boleh binasa pun boleh. Sebab serga tu. Tak binasa, tapi boleh binasa. Dia mana baru ni, dua perkara. Satu binasa, akhir dua boleh binasa. Tuhan dua perkara. Satunya, tak boleh binasa, akhir dua boleh binasa pun tak boleh juga. Hari itu. Tak apa. Maka Allah ni, nama Allah Qadir. Maka disoal. Kalau wadah, nama ni wadah, mesti bagus. Supaya budak beranak tu. Ada nama dah? Tak ada. Buat ni boleh apa nama Abdul Qadir, bagus. Nama saya kalau wadah, bagus. Maka dijawab. Ada pun nama saya, tiba ilmu dia. Bukan tiba watak dia. Dia watak orang. Karena dia tahu. Kata, siap kalah lagi dah, dia nama Allah. Maka tak kali dia tahu, dia siap kalah dia nama Allah, maka jadilah nama dia ni Qadir. Dia kata ulama Allah Ta'ala bagi Nabi bukan tujuan royak Allah. Ada. Karena kata ulama, kata Allah Ta'ala ni tak ada hajat pada royak. Bukan hajat pada akal. Kalau orang ada akal, mesti tahu kata Allah Ta'ala. Tapi nama dia tak tahu. Kalau tak pakai Nabi.
Dia bagi Nabi tu dia nak wayak nama. Nabi wayak dalam hadis Muslim nama Tuhan 99. Dalam hadis Muslim. Ada apa dalam kita dulu daripada suhu dulu siapa 2000 nama Tuhan. Jadi learning kita lah nama Tuhan kita tahu. Ada juga nama Tuhan kita tahu. Maka Nabi kita tahu nama Tuhan ni 99. Kama dia kita bahas lapan Rahman. Rahman dengan Rahim. Bahasa tu mustaq bin Hudiyah. Rahman sirap balaghah daripada Rahim. Tapi mustaq minhu dia sama, ambil pada Rahman. Rahman dengan mana? Zatun yattasifu bir rahmah. Rahim dengan mana zatun yattasifu bir rahmah juga. Tapi ziyadatul lafzi ma ziyadatul ma'na. Kata tambah lapar, tambah mana? Rahman ni banyak lapar daripada Rahim. Kerana Rahman dia tambah apa? Alaih patun Rahim tu ya Tapi tu kata tu nak kere balaghah Rahman dengan kere boleh dua wajah atau untuk banyak lagi. Satu tak kere Rahman ni balaghah, tak kere balaghah Ibrahim. Jadi balaghah tak kere satu. Jadi Rahman ni balaghah daripada rahmah kepada orang Islam dan orang kafir. Satu degree. Ada pun rahmah juga, tapi khas pada orang Islam saja. Karena masuk surga orang Islam saja ya. Orang kafir tak masuk. Orang kafir dunia ya. Duduk dalam rahmah saya. Akhirat ada lah dia. Atau takri yang kedua. Rahman yani nikmat hak nampak dengan mata kepala. Rahim nikmat hak dapat ngakal. Dia panggil hak dapat mata kepala tu hak dia panggil nikmat al-hisi. Ada Rahim nikmat al-maknawi. Namisa agama. Kalau supaya dia seorang terhak nampak atau seorang terkaya. Ada IC. Nyata terkena yang kedua ni. Ada apa? Supaya Allah Ta'ala ini akal dia berdapat tunjuk. Ini cerdik akal dia. Itu mana buaya tu. Nak tengok tak lagi. Jadi hasilnya
Rahman hak kasar-kasar, Rahim hak halal. Kena tak ada? Ada wa Rahman itu nikmat umum pada masalah kafir dan masalah Islam dia dunia. Dan Rahim kah dengan orang mukmin saja. Sampai itu Allah Ta'ala kasih ke dia lain kat akhirat. Kerana akhirat dia tak ada dah. Jadi akhirat asal ni. Dapat. Ni nak nak tersim. Dan tersim makna rahmah. Banyak. Akhirat asal dah. Kita tak siapa dah. Kita anak ada ni dunia dan bagi kita. Kafir Islam siapa? Masalah ni. Di dunia ada ayat nak suruh dia tu. Hari ni tak siapa berima, budak-budak je. Siapa ada Allah ni? Apa yang banyak? Islam ada. Kama dia Islam saja. Tapi tak ada malaikat menapa masa Mahdi. Kita ni akan ada masa Mahdi insya-Allah. Kita agama kita akan kuat. Bagi ni orang daripada kita dengar orang mari daripada Jerman mari dia dah sini. Orang mari tu orang Nesta. Dia mari Noya. Kita orang dari Perancis. Dia mari dia nak jumpa orang tua. Pada muat tak ada kita tua. Dia kata di Yemen ni negeri maju, orang putih, Kanada kan, Amerika kan, Inggeris kan, banyak sekali masuk Islam. Kita dengar dia cerita suka. Banyak. Orang bijak-bijak saja masuk Islam dengan tak buka dengan fikir akal dah. Tak ada agama betul maka Islam. Sebab Islam ni pegang Tuhan. So ya, Tuhan orang langit. Pas Islam dia pegang dunia, dia pegang akhirat. Kita ada akhirat lagi. Pasal Tuhan boleh buat dunia, boleh buat akhirat. Buat akhirat dia cerita pening apa kayu, sungai tak gitu. Dia mengaji dia Quran dia tiap habis. Dia tengok Quran, oh hal itu. Kita ada kaca akhir-akhir senang. Kanada banyak. Amerika banyak. Jadi orang Amerika tu, dia Amerika, dia tak takut Islam ni berdua lagi. Dia takut Islam lagi dia. Kan oleh perut dia. Tapi dia tengok. Lepas tu dia kata dia mari sini, dia masuk di Indonesia, dia masuk Malaysia, tengok pemuda Malaysia sudah penuh. Dia tengok orang tu jalan. Pemuda Indonesia pun tak maya. Dia tak. Pasal tanya pemuda pertanian, kita tak penuh pula. Tengok pemuda kita penuh lah, macam mana lah ni. Tak maya. Apa pasal pening. Ni. Kamar dia. Kata Rahman semua ambil. Musda dia. Rahman. Rahim pun musda dia ambil di belakang. Dia kena apa? Ni kedah. Sampai ada satu orang. Dia kata. Ni orang ni tak kerti. Dia kata sifat 20 tak ada dalam Quran. Orang lah ni dia tak kerti. Allah innahu ala laqadirun. Tu dah kata. Sami'un basirun. Quran kena. Quran. Bah tahu kena sami'un apa mana sami'? Tahu tak? Sami' tu zat dia sifat dengan sami' tu mana sami'? Ni supaya juga rahim. Zat dia sifat dengan rahmat panggil rahim. Supaya kita. Orang makan. Zat dia sifat dengan makan. Itu bagi orang makan. Kalau berjalan, kita berjalan. Zat dia sifat dengan berjalan. Zat tak dengan berjalan.
Sabar apa? Musda ni. Sudah, orang panggil. Juzuk bagi mana musta ni yang panggil mustaq minhu. Makna dia juzuk daripada makna mustaq. Karena lafaz Arab semua makna basicnya mesda ya. Fi'il dari isim mustaq makna murakkab. Kalau fi'il dia murakkab apa? Dia murakkab mana dia? Murakkab masdar dia zaman. Tu. Kalau isim mustaq Rahman ni murakkab apa? Murakkab antara zat dengan masdar. Zat dia bersifat dengan Rahman. Nah. Supaya saya kata qadir tu zat ia bersifat kedar. Sami'un mana apa? Zat ia bersifatnya sami'. Itu makna dia. Pasal sebut dah. Bukan tak sebut oleh Quran, dia tak tahu. Nak Quran dia tak tahu. Bukan Quran tak sebut mutakti. Ha, itu berbagilah. Tak cik Quran. Pas dia nak ambil le Quran, ambil dia bayar ambil Quran lah Quran. Waktu baik. Kamar dia rahmat Tuhan ni. Dia ada dua ihtimal. Ini zaman. Satu sifat zat dia. Rahmat sifat zat Tuhan. Boleh kita kata? Boleh. Dan ihtimal yang kedua rahmat ni sifat fi'il Tuhan. Boleh tak kata tu? Boleh. Nah. Nanti dulu. Kalau rahmat pakai sifat fi'il Tuhan, kena kursi lagu ni. Bagaimana? Tafsir at-tafaddul wal isam. Pada membacanya lah. Ni tu kita ada muka. Syami al-Qutubi. Jauh lagi. Apa? Kalau rahmat pakai sifat zat Tuhan, kena tulis iradatut tafadduli wal isam. Apa para? Antara sifat zat Tuhan dengan sifat faraknya, sifat zat Tuhan ni mustahil bagi ganti ngalawai. Itu sifat zat Tuhan. Sifat fi'il Tuhan maknanya harus bagi ganti ngalawai. Supaya dia nak berahmat boleh, nak lanak boleh. Nak wisah orang boleh, ada sebab boleh. Nak sakit orang boleh. Kalau nak wisah orang boleh, nak sakit orang boleh, itu sifat fi'il Tuhan. Maka boleh bila ganti dengan awal. Sebab apa? Kerana dalam kaedah usul kita, harus Allah Ta'ala wa mungkin dan dengan wa mungkin. Dia masuklah tu. Harus fi'il Tuhan. Ada pun sifat zat Tuhan, itu mustahil boleh kata. Supaya mana? Supaya kasar Tuhan, nak boleh ganti dengan mahal. Supaya tak ilmu Tuhan, nak boleh ganti dengan jahil lain. Kalau beratu ilmu sifat zat. Ya ada. Kalau tu saya, ida datu apa? Sifat ada tak harian. Dia kedrak tu dia muafakat dengan iradah. Iradah saya pula kena pakat dengan ilmu. Maka ilmu dan iradah saya tu kedua-dua
takluk taji di kontek. Kederak ya taji hadis baru. Tapi tak ada yang tanya nak Rasulullah. Ini saya jangan suruh jawab. Orang yang berhutang dah celaka. Allah Ta'ala kerana waktu dia dalam perut. Allah Ta'ala kerana siapa kala mari waktu dia dalam perut. Enggak tu baik dunia. Lepas tu, dah kita mula sikit ni. Dah mula. Alhamdulillah. Kita pun. Allazi qala. Puji bagi Allah. Ya masa Allazi. Sifat Allah. Dia berkata, yakni seolah kata Allazi dia ganti tempat mustaq. Sudah kata ini. Alam al-qaili. Sama dengan kata Allazi qala. Kalau kita Allazi rahimah, sebab ar-rahim. Ini dia kena puji Allah Ta'ala ni. Kata Al-Mullah dua bahasa. Dakwah puji kita. Ma'ad dalil. Dan dakwah beri dalil. Kalau kita alhamdulillah. Dia kata. Kita tak ada waris kat tu saja. Tak ada waris Allah di sekolah. Itu panggil dinamo, kalau tak kata dinamo dakwah bagi dalil. Ini kalau kita kata alhamdulillah allazi qala ni dakwah ma'ad dalil. Kita bahas munazarah. Puji bagi Allah. Mana dalil boleh puji orang? Dalil dia kata akan nama Allah. Sebab apa? Kerana dia kata kalam Allah ni, itu lima yang paling besar. Dia pergi atas lima. Lima yang paling besar lagi, saya kata. Sebab apa? Kerana saya kata, Quran saya kata. Tak torak pun dulu pun saya kata. Saya kata pakai behek Quran. Saya royak lebih kaya hudan lil muttaqin. Tunjuk orang-orang benar. Dari benar jadi email dah kita. Dia jadi email, kita ada email. Dia jadi email boleh hasil segar dah kita. Bahawa segar ni mati ke besar. Tapi itu, seperti saya dah kata oleh Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jawab. Dia tak kata Alhamdulillah. Ia kan nak bodoh. Rabbil Alamin tak. Dia tak jawab. Rabbil Alamin. Dia ni nak berdalih. Salahnya, saya kata, puji bagi Allah. Allah mana dalil puji. Rabbil Alamin. Allah Ta'ala ngada ke Allah. Allah Ta'ala bela ke Allah. Allah Ta'ala berezeki ke Allah. Faham? Tu. Faham? Dia begini kerana nikmat. Pak dia jadi ke Allah orang nikmat dah. Nikmat. Kerana dalil atau puji, ialah nikmat.
Ni pun ada. Dalam kaedah usul fiqh dia kata ta'liqul hukum. Mana hukum? Alhamdulillah. Bil mustaqi. Isi maksud itu dah. Dia kata ta'liqul hukum bil mustaqi yu'linu bi illiyati ma min hustiqat. Dia ta'liq hukum kalamiah. Ini kita dia hukum kalamiah dan hukum kharijiyah. Hukum kalamiah kita ambil dengan akal, dengan hati. Dan hukum kharijiyah kita tengok dengan mata. Orang kata hukum. Nazalal mataru. Kita faham apa? Sudah tua lah mulai je. Panas kami. Kamar dia. Kita hukum kalamiahnya. Kita faham. Isnak turun pada hujan. Pagi dia. Makna kharijah kita tengok. Kalau turun pakat dengan hukum kalamiah betul. Kalau tak suka bau. Ni kita buat dalil. Jadi dengan maknanya alhamdulillah li ajli qala. Jadi mana gitu? Puji bagi Allah. Allah mana? Allah ia berkata wa kallamallahu taklima. Ini saya kata nak kita tengok panjang lah. Dalam satu Nisa ayat dia 194. Tengok mana. Kita nak ayat kita. Wa kallamallahu Musa takliman. Dia nak pergi ke Mesir, bawa bini dia, anak Nabi Shu'aib, di sapa satu tempat. Nampak api. Turun daripada langit, di sapa betul kayu. Maka dia malas, dia nak pergi ambil kayu api malas ni. Karena dulu dia tak nak berita. Dia sesak. Saya sesak jalan. Nak ambil kayu apa. Di siapa ada kayu tu. Saya suka. Kalau saya katakan tu. Ikhlas nak laika. Saya kata. Cabut boleh. Hei Nabi Musa akan dua kasut kau. Disuruh cabut. Kami tu ulama baik karena dua kasut dia tu kita habis semaya kita kali lagi karena Tuhan ni kita nak mengada dia tak siwi dan lagi dia kasut ada lagi tu saya lepas pada kata Allah Ta'ala akan sebagai kata ayat berkata ni kalau dengarkan oleh yang kodek dia benar salah sifat bertaluk semua dia bertaluk benda benar taluk dia ada apa kita makan ni. Mesti ada tiga tu. Makan dengan apa makan? Belah tu. Makan
Ingat pemakai. Jadi makai pemakai ulau. Makai dengan ulau. Tenang besar dengan buah tu. Akan makan ni. Makan apa? Makan dengan ulau. Makan roti. Dia ada. Sana kedah. Kedah kan. Al-fi'lu perbuatan. La budda lahu minal fa'ili. Perbuatan tak dapat tidak daripada ada. Kita jalan dah bukit semua biasa. Mesti ada orang biasa. Dan tak ada biasa. Al-fi'lu dikedakan. Dia kedakan ni. Dia kedah dah. Kata saya amin kedakan ni. Mesti syarat tak boleh lawan menyalah. Menyalah kedakan tak ada. Syarat. Adat dan syarat tak boleh menyalahi kedakan. Tak apa-apa. Kalau menyalahi kedakan mustahil. Mustahil boleh jatuh dah. Dia kata ke apa dia kata? Itu dengan kalai yang kodek. Dia berdiri dengan zat. Kalau tak kalai kodek hak diri zat ni. Dia panggil, hak ni lah dia panggil kalai nafsi. Kalau kita nak buat HP behel lah. Tuhan tak super lah malam dah. Kalau yang kodeng hak kita. Hak kita. Kalau hak baru ni. Tapi hak baru ni harap. Dia kena jadi. Dia berdiri di tepung anak idah kita tu. Tapi bijak Tuhan. Memang kita akan lihat. Orang yang boleh betul-betul dengan huruf, mesti orang tak ada akal. Malaikat boleh. Manusia boleh. Jin boleh. Ada pun orang tak ada akal, tak boleh betul dengan huruf. Boleh betul juga. Ada mana juga, tapi dengan huruf. Tengah lembut. Tak boleh kata bismillah dia. Itu ya. Apa-apa. Dia akan ada. Tapi dia, ini adat. Adat haiwan itu. Tapi sahnya lain. Pemasa Nabi Daud dulu. Mungkin betul-betul dengan fasih ini. Dulu mungkin betul-betul sebab. Ini adat. Adat, saya pelaku adat. Orang tak ada akal. Tak boleh betul dengan dulu. Tapi ngalah ada. Tengok dia tu ayah. Bukit kekeknya dia. Wa aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Kadita asa dia kata asa je. Poso semaya ni dia tak ada nak uwi ke Malaysia. Dia kata, ya. Dia nak pergi ke bukit. Dia kata, dia sebut sekali tu dia sebut. Bukit, langit, bukit, bumi. Dia sebut. Padahal, dia sebut hafsah dia. Saya kata, bukit. Bumi. Langit. Aku nak terkelih mau ni. Nak terkelih nak suruh semaya, nak suruh puasa apa. Babu bukit tanyo. Kelipih lah kawan.
nak terkelih. Azalah aku terkelih ni kelebihannya kalau orang terima sama dia amal. Aku pun bersedar. Kalau dia terima tapi dia tak amal, aku nak nakal kata. Kalau dia tak terima, dia tak say. Terkelih ni, tak say. Tak terima. Aku nak berai itu. Sampai dia berai lagi. Orang kita dihisap. Pak abai ain yahmila. Maka enggak tak say. Tak say. Orang itu say. Apa? Kalau jadi berai itu, apa? Dia tanya Nabi ada. Dia nama ada, mana ada Nabi ada ni. Tak kelih. Ha ni. Nabi dia tanya, kalau tak kelih ni, lebih harga. Kalau mau terima, mau amat. Aku nak segar. Dia biasa ada segar dalam badan. Tapi kalau mau terima, tahu amat, aku kurang kau. Nabi ada, dia nak terima pula. Kalau dia terima tu, Allah Ta'ala tunjuk. Kata dia, mukanya cerita dia. Anak dia satu orang masuk surga, 1000 masuk neraka. Dan hadis Nabi cerita, 100 orang, seorang yang masuk surga, 99 masuk neraka tu banyak. Tapi ada hadis di kita tengok. Oh, kita tengok batu. Sampai payah hebat orang surga banyak. Sampai ada satu hadis. Nabi kata, kullu bni Adam. Kesemua anak Adam ni. Finnat dalam neraka semua. Illa wahidah. Malaikat satu je. Coba tanya orang mana satu. Nabi jawab. Ma ana alaihi wa ashabi. Bagai etikot sepaku, amal sepaku, bagai etikot sebab aku, dia amal sebab aku. Orang ni yang boleh masuk surga. Orang lain tak semua masuk neraka nak dia. Betul tak? Betul. Bayar. Walau ni kita bayar. Ahli sunnah wal jamaah. Yang ini masak lagi, ulama mutakan lagi sudah kagak. Etikot sifat 20. Berapa dalam etikot? Etikot berapa? 3 dia bagi. Satu etikot uluhiyah. Yang kedua etikot nabawiyah. Akan etikot basma'ah sebut oleh Quran dah ada. 3 ni. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah tu mana Hanafi dah sebab Nabi. Nabi aku hak ni lah. Ya. Maka ahli sunnah tu jangan Mu'tazilah. Mu'tazilah bukan ahli sunnah. Banyak lagi. Bukan ahli sunnah pecah. Nabi kata pecah umat dia ni. Catat saya ke umat ni. Cerah umat aku 73. Wa wahidun fil jannah ni hadis. Sore satu puak masuk surga. 72 wal baqina fil nar. Na'udzubillahi min zalik. Mu'tazilah. Banyak lagi. Majusi mana banyak. Mu'abdullah banyak pecah banyak. Ada wala yang paku anha dan tidak berceria sifat Allah ni daripada Allah. Dia tak ada sifat
azalan wa abada. Azalan sia kala. Dia kalau zat ni sia kala, kalau kita tanya, sifat apa guna sia kala? Zat sia kala, sifat baru tak ada. Zat dia kala. Tapi sifat baru. Malah nak sifat baru. Kita kata gerak makan. Tak boleh. Kalau orang kata boleh juga, jadi syirik dah. Man yusyriki billahi faqad habita amaluhu, dia kata. Siapa syirik dengan Allah, batal habis amal. Syirik dengan Tuhan, kita tanya berapa masa? Tanya. Dia nak pergi apa masa syirik dengan Tuhan? Oh ya, 3 ya. Zat, syirik di zat, syirik di sifat, syirik di perbuatan. Syirik di perbuatan apa kafir ke? Tengok kata lah Zahimi. Zahimi dia kata, wa mani taqada siapa etika annal asba adiyah. Sabah ada ni. Supaya nasi bisa bedai lah begitu. Api. Tu asiru bitabiha. Dia jika kata bekas dengan zat dia. Api bekas dengan zat api. Tak ada sabit dengan Allah. Faqad kafara ijma'an. Orang ni kafir ijma' tak ada khilaf dia. Kena etika kita ni. Kalau ni tak boleh. Allah Ta'ala wahanu dengan sabab api. Pun tak boleh. Kalau kata api wahanu, semelah. Hak boleh agak nak. Hak boleh Allah Ta'ala wahanu di siapa ya. Jadi Allah ada api tak wahanu boleh, ada api tak wahanu boleh. Jadi kau tu. Hak tu yang tika baru lepas. Bak dia. Lepas tu, tempat kebanyakan orang salah, perbuatan kita, dia hak pilih. Seperti saya kata, alaiha kasabat, walaha kasab wa anah. Kepada alaiha. Laha ma kasabat, wa alaiha maktasabat. Saya kata, laha bagi seorang tu manfaat bagi seorang, bagi kaya seorang, dia usaha. Dia azab atas seorang, bagi dia usaha. Maka usaha tu nak tak mana? Dia usaha kita ni, saya tak jadi di situ. Dia usaha kita. Sebab apa dah jadi? Kerana usaha kita tu mulai tibari, bukan ada. Kutuhai jadi tak sasur pula. Usaha kita tak jadi pada tak jadi tu, usaha jadi pula. Maka tak sasur mesti. Dan tak jadinya, di kita waktu usaha tu, 2. Pertama, bagai hari tak usaha. Supaya kita gerak kayu. Yang kedua, gerak kasbi. Gerak kasbi, dia panggil gerak untuk usaha. Usaha ni mana, kalau kita nak bisa, kita nak kaki tu. Kita 2 pada kita. Satu bergerak, kedua dia. Tak ada lebih pada tu. Maka gerak dengan dia pergi lekati. Jika dia gerak tak ada. Jika dia gerak, dia tak ada. Maka usaha kita hanya, iaitu,
Dia nak gerak tu. Bukan gerak. Dalil lah mana? Dalil orang lemah. Orang lemah tu kita tanya, "Mu nak gerak tak?" Nak. Nak gerak tu sah dia. Pak gerak tak? Tak. Banyak tengok orang terpsir usaha dia gerak. Jadi dia. Tu tak no. Tu hai bahasa lagi ada. Kamuan usaha. Amal. Ada pun jadi dia tak sebut apa. Tak ada. Kalau insan aduh menjadi oleh Malaysia ke atau menjadi oleh Melayu dia ada. Islam menjadi khas pada dia. Bukan Islam yang pada hamba usaha. Tengok dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kau boleh. Baru wa auha. Kita baca sikit. Wa auha dan wahi Allah Ta'ala kepada anbiya wal mursalin. Kita doa. Alaihi mussalatu. Yang wahi. Akai pun maf'ul. Allah sama. Akai ma'ani. Akai makna yang mahanaki Allah Ta'ala. Anak akai makna Allah Ta'ala. Siakala. Yang wahi apa? Dengan taklin, dengan bercakap anha daripada makna. Wadilah nyata pada dengan menunjuk taklin itu tak lalu. Atas nyata mana? Dia. Makna winaya ni. Bila? Makna ya Allah Ta'ala kena kerja kala. Makna dia kata siap. Supaya kita nak banding makna ada oleh hati. Tak ada kata lagi tu. Itu dia panggil istilah orang dia panggil kala nafsani. Tu apa? Ada satu orang dia kata kala nafsani Allah. Bahang semua buat. Nafsani istilah dia. Hatullah kata hatullah tu buat sama nafsani apa? Dia tak tiru. Nak kala nafsani. Ini kodeng. Nafsi berkodeng. Tapi kalau nafsi ini kita tarik satu sifat yang sedia yang berdiri di Allah Ta'ala. Dengan dia tak kata. Kalau nafsani ialah makna, ialah kandaki nak kata. Tak kena bila sia kalau. Kalau kita tanya, Quran ada mana dah? Kalau kata tak ada mana, tak ada. Ada. Ada mana Quran? Ada. Apa anak Quran tentang mana-mana? Tentang dengan mana dia kena kira kalau. Kalau tak ada tembang tu. Tak. Kau kau tak sebenarnya. Mana dia nak kata dia kalau panggil nafsani. Mana Quran ke pakai mana tu? Tapi ni dia kata Quran ni hakun. Hakun tu makna muafakat. Makna faham dengan makna wakil. Mana allati arada Allah Ta'ala adalah bitaklin anha. No, saya nak cakap ni pada mana tu? Quran tu cakap mana tu? Dia dilalah atasnya. Tak mana. Sebab apa? Supaya faham oleh orang dengar. Akan makin mana? Faham minhu aminal kalam. Maka taklin ni sedar. Ni orang budak mengaji sarah. Ilmu sarah.
dia dalam kalam Arab ni, dia ada dua bahasa. Satu dia panggil logat ifradiyah. Ni dia. Dia kedua dia panggil logat tarkibiyah. Dua tu je. Lain kat apa? Pak nak kerti logat tarkibiyah kena kerti ifradiyah. Sampai ni dikata dalam mantik al-hukmu far'un ala tasawwurihi. Hukum tu tarkibiyah. Tak, ia far'un bagi tasawwur. Tasawwur tu ifradiyah. Kalau kita tanya nak siapa makna ifradiyah, nak siapa dengan apa? Maka kita jawab, dia siapa dengan kat tarik. Nak siapa mana tarkibiyah, dia siapa dengan apa? Dia siapa dengan kiyah. Cuba. Kata lematik. Idrak mufradin tasawwuri ulen. Idrak makna perak tasawwur. Wa idrak nisbatin tasdiq wusain. Idrak nisbah, idrak tarkibiyah, ia tak tasdiq. Tasdiq siapa dengan tarikh. Tasawwur siapa dengan tarikh. Ada siapa itu mufrad siapa. Tengok. Semaya. Jangan siapa mamperal tarikh tengok. Ulama tarikh. Aqwalun wa af'alun. Baru siapa ada mana maya. Pada kita nak siapa kata Allah baru ni. Itu mana terkiyah, kena kiyah. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu hadithun. Baru siapa Allah alamu hadithun. Pasal ada lagi. Nabi siapa kata Allah nak kena jadi. Al-alamu hadithun wa kullu hadithin la budda min as-sana'. Allah tak dapat tidak ada terjadi. Ini siapa pada terkiyah, ingat ada dia kiyah. Siapa pada mantai ini ingat ada. Tu ulama tak ada. Nak siapa mana puasa, imsak dia tak ada ingat. Kalau tu taklain masdar. Masdar mana? Kallama yukallimu taklain. Supaya timak fa'ala yufa'ilu taf'il. Dia benar, sekarang dia. Nampak sikit ya. Musdar daripada kalamah. Musdar ni ialah orang panggil mustaq minhu. Kilah. Setengah kata mustaq minhu musdar, setengah kata mustaq minhu fi'il. Ulama Basrah mustaq minhu musdar. Ulama Kufah mustaq minhu fi'il. Bismillah. Tapi mana molek? Dua tu. Kata ulama, maka ulama Basrah lah aula. Sebab apa? Karena masdar ni juzuk. Juzuk bagaimana fi'il? Dia juzuk bagaimana mustaq. Juzuk mana sebabnya? Kaedah kita wal juzuk tuqaddamun alal qaul. Bukan saya teh yang kepala. Mesti kena bukan saya teh. Isibae katanya mutakallim kasrah lai. Isi mabuk katanya mutakallim ngabat lai. Kemudian wassalam kemudian selawat dan salam. Atas kita kena mati itu bahas mula. Selawat ni penting kali ni. Waduh. Kemudian kita akan dimula karek. Esau.
Isya. Hari Senin. Eh? Hari Senin. Hari Senin. Ha. Mula hari Senin ni. Dia buat solat tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi almihi da'iman yamnu fi almihi mahitan yamnu fi hamdan yamnu fi majlihi rabbi hamdika ya Allahumma ya Rabbana inna ilma Allahumma ya Rabbana inna ilma Allahumma ya Rabbana inna wa syirkana wa barakana ima razaqtana wa jana wa jana wa jana dunia wal akhirah ya kasiran nawali ya ahsanal fi'al ya da'iman bilal zawal ya muntahiyan bilal nisyan walakal hamdu walakal minna wa tasawwuna biha wa sallallahu ala salati wa ala alihi wa sallam ala rabbih wa sallam. Ini ada